waktu petang tu, waktu kita akan buat masa tu lah. Tapi kata-kata kita akan ada program. Kita dari awal sampai habis menyanyi tu. Biasanya yang sebelum tu buat yang masa kita berdekatan. Kita dengan kita akan menyanyi. Audio ke, solo ke. Kita juga buat program-program itu. Kedua kalau dekat dalam muzik kan banyak guna amal ni kan. Maksudnya amalnya daripada segi main dalam muzik ni. Okay. Kalau cikgu kan macam saya nampak dia tadi muzik kan. Cikgu dia guna kat banyak muzik-muzik lain. Macam contoh muzik sama. Banyak sebab dia tu masa tak lama cikgu ni. Punya tu masa ni masa kita ada masa kita buat semangat. Dalam habis berapa lapan so dia mana dah ni cuma tak ada waktu yang apa dia langkah ada tapi ada satu ada saya tak ada buat dalam buat aku dalam film juga banyak-banyak tak sempat nak buat sebab sini ni saya buat kalau kata nak buat semangat muzik projek muzik yang baru buat kan kita ada dengan musical sembilan ke kita belajar lah kan belajar tiup tak ada orang kata tiup tapi tak ajar melodi tau kata tu tak ada melodi tak ada chord sebab dia melodi kan banyak kan banyak punya chord lah untuk nak belajar sebab bila kita buat itu kita akan kita nak belajar tempat lain kita nak belajar kita akan buat semua kita akan buat pada kelas lah bulan lah lepas itu nampak lah parents akan nampak apa fungsinya tadi punya baby kan mana dia belajar tak belajar tak belajar kalau kita kan kita tak tahu kan kita ada kerja pun itu mindset dia kan so ni contoh kalau macam semain kita dah buat dah lambat kita datang sini ini untuk apa? Belajar kan? Belajar. Ini adalah kelas pertama saya ajar daripada belajar dulu sampai belajar. Okey, tolong ambil batu ni. Okey tak? Tolong. Ini contoh saya nak punya dari segi kostum semua kita dah cari, kita dah beli kostum dia pakai kat dana kita dah cari. Jadi ni minta tolong buat di sini lah. Kalau tengoklah kita ada kelas mana kita dah belakang semua kita perlu. Kalau kita depan banyak parents tu macam okey kita ada belakang macam okey lah. Masa kat belakang ni banyak parents yang okey. Oh, macam dia. Kita apa-apa. Kita nak buat. Ini lah ada semacam kita buat kan. Ini semua baju tak ada salah. Tapi baju tu dah sold out. Baju baju simpan di sini kan. Macam sekarang ni yang baru ni kita tak simpan kat sini. Sekarang ni bilik ni sebenarnya tak ada yang support. Jadi bilik yang sekarang ni dia bilik tayang dan kita combine dua. Jadi bilik sekarang ni kita tak pakai bilik muzik tayang tapi pakai bilik asli. Dia banyak benda yang boleh buat sini. Daripada selain daripada muzik tu tak nak apa-apa. Betul. Di sini pun cakap kata saya tak nak bilik tu kosong saya tak nak bilik tu tidak digunakan sepenuhnya oleh pelajar. Bagi kan apa benda juga lah. Saya kan masa tu bukan masa saya. Pada dalam soalan ni saya ada semua pengetahuan jadi agak banyak jadi orang akan silap kan. Jadi buat ni kalau yang kita buat macam persembahan musical memang ada sebab aku tak nak cakap jadi lain tak ada macam tak ada sama tapi ada masa tak kemahiran tu mungkin kita boleh cuba dari segi untuk masa diorang kalau kita ada kalian untuk aku memang agak terhad tapi kita tak boleh harap diorang harap kita tapi kita tak boleh harap diorang jadi apa-apa semua seperti ni tapi ada wajib tak disini tak apa kalau dari segi sebelum ni saya nak dia kalau dia nak dia tak sebagai sebab dia macam tu memang tempat memang dibawa kali ni daripada kes sampai dia kesalahan macam memang dia tak suka sini dia tak sempat dia tanya jadi dia macam dia sini setahun saja lalu kita ada dalam dia tak sampai nanti untuk kerajaan bagi pihak luar dan pengguna ada tak dia okey tadi kata bayar siapa yang nak bayar maksudnya cerita dia dia siapa yang nak bayar saya nak bayar kan dia lah ini jadi saya memang ramai kawan yang bilang bayar dengan senang lagi tu okey kan tak ada kan sebab tu kita kat situ kita tak pandai kita punya saya tak ada sebab dia juga yang tidak tahu kan jadi antara kita cari budak yang memang pandai so kita tinggal kat situ minta dia orang kita memang pada kita ada sini so kalau kita ada kan kita nampak dia punya cara mana nak apa step mana so kita pada situ dalam tu kita akan ada mak kita sekarang kita cakap apa baik lah tak ada yang pihak kerajaan yang bantu sebab dana untuk presiden dulu dia bukan untuk kita buat baju untuk bayar dan tak ada dia cuma untuk beli barang untuk buka saja ya itu saja dia macam jenis sendiri buat ni kan sendiri tapi yang ni kita sendiri depan desa dan ini asalnya tak ada dalam sini asalnya di Indonesia sini asalnya macam mana dia dapat sebab sebelum tahun ini tahun sebelum dia di sini kita boleh cari pemikai sendiri kita tahu punya dia kalau kita pemikai sendiri memang tak dapat itu dia akan jual harga barang mahal dia akan sedikit dia dapat ni dia punya commission pun kita boleh dapat sekolah jadi macam dia sekolah ni dia buat je dia memang dia cakap sendiri kita tahu punya dia kita cakap dengan dia dia kasi kalau dia kasi barang tapi kita ni tak nak
barang. Tapi barang yang penting sendiri tak tahu. Sebab mereka tidak baju, hiasan limusin macam tu. Kan, terus apa, tahun ni, kita juga tak sendiri tau. Sebab pembukaan yang kita ada sekarang ni, yang kita akan cari kepada dia, dia ada banyak syarat. Jadi, kita ada kesalahan. Kesalahan apa-apa semua, macam yang kebabit kita akan buat kesalahan kesalahan, semua kena disediakan. Itu kesalahan. Yang kesalahan. Yang kesalahan tu, kita ada itu, kita buat recorder, nyanyian, tarian dengan kita satu lagu, tapi kita buat semua yang sesi. Jadi itu yang masalah tadi tu. Dia banyak Tak ada bantu yang tak ada orang yang bantu. Sebab dia tak ada recorder dulu kan. Saya dah buat recorder. Record dalam kelas yang sama. Jadi satu kelas memang dia akan wajibkan buat. So kadang-kadang yang tu nanti waktu PSB, pukul berapa? Program kita orang tua, dia akan mengajar hal yang lain. Jadi kalau dah dapat step, orang perlu PSB orang. Terus cikgu macam minta dulu cikgu sebab kita tahu PSB tak ada. PSB begini, gaji macam beli. Okey, kita dah bawa budak. Kita kena ambil masa. Jadi sebagai seorang pendidikan, kalau ada free, bukanlah free sebenarnya.